Ibrahim Konate to Real Madrid. Here we go. Yes guys. So hari ni ataupun semalam nampaknya Real Madrid telah pun berjaya mendapatkan Ibrahim Konate secara free transfer. It's a 4 years deal dan 4 tahun tu kontrak lebih kurang 100 juta lah untuk 4 tahun. So jom kita sembang sikit pasal perpindahan ni. Sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. Sehari sebelum Real Madrid dapatkan Konate, Real Madrid dapatkan dulu Denzel Dumfries daripada Inter Milan. Player yang pernah menang Serie A sebanyak 2 kali termasuk season ni dan pernah sampai ke Champions League final. Walaupun kena bantai 5-0 dengan PSG, tapi dekat semi-final kira hebat lah dapat kalahkan Barca kan. So Dumfries ni masuk sebagai seorang defender Real Madrid. And then Konate pun join sekali tau. Sebagai peminat Chelsea, sebelum ni memang ada rumours Konate to Chelsea, dan bila dapat tahu yang Konate tu Real Madrid, aku tak adalah rasa macam missing out ke, rasa macam aduh ruginya tak dapat player ni. Aku rasa macam okay je sebab yelah Konate season ni agak barai jugalah. Pairing dia dengan Van Dijk tak berapa nak menjadi daripada champion. Tak tahu season ni memang banyak buat kesilapan dekat bahagian belakang. Even Konate sendiri ada banyak buat blunder lah. Tapi kan, nampaknya kedua-dua player ni akan menjadi benteng pertahanan terbaru untuk Real Madrid lah. Lagi-lagi dekat belah kanan. Dan kedua-dua player ni memang dapat approval daripada Jose Mourinho. So memang cepat Real Madrid buat kerja kali ni. World Cup tak start lagi, baru je masuk bulan Jun, Real Madrid dah pun beli 2 defender baru. Dan dengar cerita Real Madrid masih lagi belum habis untuk pembelian pada musim ini. Okay, so kalau korang boleh tengok dekat bahagian kanan ni, center back kanan kita ada Konate, lepas tu kita ada Dumfries, and then Antonio Rudiger. Lepas tu mungkin Real Madrid nak dapatkan Gvardiol. Okay, so peminat-peminat Man City, apa cerita kalau korang jual Gvardiol ke Real Madrid? Adakah korang suka ataupun tidak? Antonio Rudiger aku tak sure lah sama ada dia boleh lagi like perform at his peak. Sebab makin lama makin slow down. Mungkin Real Madrid akan beli lagi centre back yang baru. Dan of course lah dekat bahagian atas tu dengan bahagian kiri ni, antara dua player ni satu kena pindah. By hook or by crook, antara Kylian Mbappe ataupun Vinicius Junior, salah seorang kena dijual di tempat lain. Tak boleh dua-dua ada dalam satu tim sebab kita tengok memang chemistry tu tak ada. Bukan chemistry, dia macam dia tak boleh ada dua superstar dalam satu tim lah untuk Real Madrid ni nampaknya. Walaupun tim-tim lain ada je kan. And then mungkin Real Madrid juga akan dapatkan Enzo Fernandez daripada Chelsea. Dengar cerita Enzo dah pun bersetuju dan dia punya kelab seterusnya yang diharap hanyalah Chelsea. Itu kita sembang nantilah pasal Enzo ni. Okay guys, peminat-peminat Real Madrid, apa pendapat korang pasal perpindahan ni? Dan macam biasa yang nak support Wibro, tekan butang follow.